Perempuan bulu lebat, gila seks ke? Pernah dengar tak orang cakap dulu? Wih, hang perempuan hang bulu lebat lah, kena lebat lah. Mesti yang gila seks kan? Yang tu tuduhannya sangat melulu tau. Sangat bold statement. Mana ada kajian mengatakan bulu lebat tu menentukan dia punya sexuality behavior? Tak ada maknanya. Ada research? Okey, ada research sebenarnya. Bulu memang ada kaitan dengan testosteron. Tetapi kalau testosteron terlalu tinggi, ada potensi menyebabkan bulu tu lebih luruh. Siapa cakap hormon testosteron tinggi, bulu makin tebal? Tak. Untuk perempuan lah kita kata perempuan, dia punya bulu lagi cantik, rambut lagi cantik, rambut lebih tebal, lebih hitam, dipengaruhi oleh hormon estrogen, bukan testosteron. Kena ingat. Kalau lelaki, hormon yang membuatkan rambut kita lebih comel, apa benda? Ya, hormon testosteron sebenarnya. Tetapi yang menyebabkan botak, hormon DHT. So apa kaitan pula bulu lebat dengan gila seks ni? Tak ada kaitan langsung. Nak kata hormon testosteron kalau tinggi dalam badan perempuan, okey, yang menyebabkan dia gila seks, pernah dengar tak PMOS? Polyendocrine Metabolic Ovary Syndrome ataupun PCOS. Kan PCOS tu perempuan yang ada bulu-bulu sini, bulu halus sini, misai-misai. Bila cek dalam darah, hormon testo dia tinggi. Tetapi adakah dia gila seks? Tak. Orang PCOS, perempuan macam ni, dia depressed weh. Depression memang ada kajian menyebabkan dia loss of libido. Loss of libido tu apa? Dia tak ada nafsu terus nak bersama. Itu kebanyakan orang perempuan yang ada PCOS. So maksudnya, adakah valid bulu yang tebal punca gila seks? Tak ada maknanya. Bulu tebal ada kaitan dengan genetik sahaja. Pemakanan dia. Lepas tu adalah kesan-kesan ubat dia. Tak ada kaitan langsung dengan testosteron. Tetapi pernah dengar tak words kita panggil hirsutism? Hirsutism tu macam PCOS tu lah, yang bulu banyak-banyak tu. Yang tu memang dipengaruhi oleh testosteron. Tetapi kena ingat, dia bukan lebat pada rambut tau. Dia lebat pada bulu area lain. Sebab tu lelaki kalau testo tinggi, tak semestinya rambut lebat. Ada yang botak. Sebab testo ni, dia berbotakkan rambut sini, tapi dia lebatkan bulu lain. Yang itulah hirsutism. Hirsutism adalah dia naikkan excessive bulu pada kawasan androgen sensitive area. Androgen sensitive area kat mana? Sini, dan bukan sini. So maksudnya testosteron tidak memain peranan pada bulu yang sihat ke, gila seks ke, tak. Itu semua adalah mitos. So korang pergi minta maaf sangat. Pergi minta maaf ke orang-orang yang orang kata apa ni? Bulu lebat ni gila seks, tak. Gila seks punya terminologi sebenarnya adalah compulsive sexual behavior disorder. Yang tu betul-betul gila seks. Yang tu bukan sebab bulu tau. Sebab dia kena tengok perempuan, balik tu tembok dinding tu. Itu betul. So jangan salahkan perempuan. So longevity POV dia adalah bulu tak ada kaitan langsung dengan gila seks seseorang. Boleh jadi tu gila seks tanpa bulu yang tebal. Itulah hang lah tu, bukan aku.